Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim, Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Patik mewakili sekalian yang hadir pada malam ini merafak sembah, menjunjung kasih di atas limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku atas sudi bercemar duli hadir ke Majlis Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Ampun tuanku, seterusnya patik dengan penuh takzimnya memohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia tuanku untuk patik mengalu-alukan keberangkatan duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Kedah serta tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Ampun tuanku. Menghadap duli yang teramat mulia Tengku Sharafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin, Tuanku Raja Muda Negeri Kedah Darul Aman. Ampun tuanku, patik juga merafak sembah, menjunjung kasih di atas limpah perkenan duli yang teramat mulia tuanku yang sudi berangkat bersama-sama ke Majlis Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Sesungguhnya patik selaku rakyat negeri Kedah Darul Aman serta seluruh tetamu-tetamu yang hadir berasa bangga dan sungguh bertuah di atas keberangkatan duli-duli tuanku bercemar duli ke majlis ini yang merupakan satu petanda komitmen, sokongan dan dokongan yang begitu ampuh dan tertinggi daripada institusi diraja di negeri Kedah Darul Aman ini di atas usaha untuk memastikan ekonomi ummah terus diangkat ke tempat yang sewajarnya demi manfaat rakyat di negeri Kedah Darul Aman ini. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan bin Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Merangkap Pengerusi Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sahibus Samahah Datuk Paduka Dr. Syekh Fadil bin Haji Awang, Mufti Negeri Kedah Darul Aman, Merangkap Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Azam bin Abdul Samad, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Agama, Komunikasi dan Penerangan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Yang berhormat ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan yang hadir ke Dewan Insaniah Kompleks Lembaga Zakat Negeri Kedah Mergung Alustar ini pada malam ini, dan tidak ketinggalan kepada penonton-penonton setia rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang saban hari mengikuti rancangan yang disiarkan di TV1. Malam ini kami bersiaran secara langsung forum yang dibawakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama RTM dan dianjurkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga Bank Islam Malaysia Berhad, amanah terjamin, nilai terhasil. Kita akan membicarakan sebuah topik berkaitan dengan sesuatu yang rapat dengan penganjur kita, Lembaga Zakat Negeri Kedah pada malam ini. Baiklah, sementara sebelum saya menceritakan tentang apakah topik yang akan kita kupas dalam pentas Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini, saya ingin memperkenalkan ketiga-tiga panelis forum yang telah bersama dengan saya di atas pentas ini. Panelis kita yang pertama, tuan rumah selaku penganjur Lembaga Zakat Negeri Kedah, iaitulah yang berbahagia Datuk Syekh Zakaria bin Osman. Datuk, ramai orang bertanya kenapa ada panel, ada moderator, ada dua nama malam ni. Moderator pun Zakaria Osman, panel pun Zakaria Osman, orang yang sama kan? Saya jawab tidak. Datuk Syekh Zakaria Osman adalah Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, orang Sidam. Dan moderator Zakaria Osman, orang Keluar Nerang. Okey, terima kasih Datuk. Saya melihat di atas kepimpinan, di bawah kepimpinan Datuk menerajui zakat ini, apakah elemen-elemen penting untuk menjayakan institusi zakat ini? Terima kasih. Bekerja bersungguh-sungguh, sepenuh jiwa, pasti Allah akan buka jalan-jalan baru yang kita tidak ketahui. Masya Allah. Terima kasih Datuk. Itu semangat yang ada. Panel kita yang kedua, Sahibul Fadilah Datuk Badli Shah bin Haji Alauddin,
Terima kasih Datuk datang ke negeri Kedah buat kesekian kalinya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik di negeri Kedah, Datuk? Masya Allah. Saya ingat Kedah ni orangnya baik-baik lah. Amin. Luar biasa sekali. Amin. Itu dia Ba'ah. Termasuk moderator dan juga Ya, orangnya panel. baik-baik. Baik-baik. Dan panel kita yang ketiga di hujung sana, segak berbaju kemerah-merahan itu, katanya warna koprak Yayasan Wakaf Malaysia, iaitulah Dr. Rizwan bin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf. Baik, tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini tentang ekonomi senjata ummah. Dalam suasana dunia bergelut, berperang dengan sistem ekonomi dunia yang tidak menentu ini, dengan suasana tawaran, tawar-menawar dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam Islam, kita mempunyai sistem ekonomi yang begitu syumul. Sistem ekonomi yang menawarkan kedamaian, keamanan, rahmat, membawa rahmat untuk sekalian alam. Jadi dalam konteks wakaf zakat ini, Datuk, bagaimana kita dapat melihat maksud di sebalik wakaf dan zakat itu ke arah membawa sistem ataupun senjata ekonomi ummah yang ampuh, Datuk? Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sawah menguning, nampak berseri. Payung diraja menjadi harapan. Senjata ummah kita warisi menjadi pegangan sepanjang zaman. Ampun tuanku, petik menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas limpah perkenan bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah berangkat mencemar duli ke Forum Perdana Hayat Islam pada malam ini. Patik mohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk patik memulakan forum pada malam ini. Menjunjung kasih Tuanku, Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Datuk Seri Sosial Kerajaan Negeri, Merangkap Pengurusi Lembaga Zakat Negeri Kedah, Sahibul Samahah Datuk Paduka Mufti Negeri Kedah, yang berusaha Ketua Pengarah JAKIM, sudah pastilah adinda moderator. Terima kasih, Datuk. Sahabat-sahabat panel, Datuk Bal, Dr. Ridwan dan seterusnya para penonton peminat Forum Al Islam sama ada di dalam dewan ini ataupun yang sedang menonton di kaca TV di rumah. Tuan Pengerusi, bila sebut tentang senjata, kita duk faham senjata ni dia satu bentuk logam, keras. Orang guna selalu untuk mempertahankan diri. Kalau ada peluang dia nak bunuh, dia guna senjata. Pendek kata sekarang ni kalau senjata, kalau siapa pergi perang tak bawa senjata, confirm dia kalah lah. Ya. Tuan Pengerusi, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini jauh lebih pada itu. Senjata yang kita nak bincang ni Tuan Pengerusi malam ni, dia bukan takat canggih, dia super canggih. Dia tak keras, dia lembut. Dia tidak membunuh, tetapi dia membangun, membina. Tidak luput di telan zaman. Lagi guna, lagi canggih, lagi guna, lagi hebat. Lagi guna, lagi terasa. Semua kita boleh memiliki senjata ini. Tak mengusi pistol bukan ada. Tapi senjata kita bincang ni, tuan, siapa saja boleh miliki. Dan dituntut untuk kita miliki. Hadirin semua, senjata yang kita bincang pada malam ini, senjata inilah yang sedang kita guna untuk mempertahankan iman supaya tidak tergelincir kepada kekufuran. Senjata yang kita bincang pada malam inilah sebintai kita bekalkan ilmu untuk kita menentang kejahilan. Senjata yang kita bincang pada malam ini, kita wujudkan ketenangan dan keselesaan hidup dengan kita menentang kemiskinan. Senjata yang kita guna pada malam, yang kita bincang malam ini Tuan Pengerusi, kita kenyangkan perut yang kosong dengan kita menentang kelaparan. Dan senjata ini juga yang kita bincang malam ini,
kita zahirkan keadilan dan keseimbangan ekonomi, kita menentang monopoli atau lah ni Tuan Musi disebut sebagai kartel. Kartel. Tuan Musi, hadirin semua, senjata super canggih ini Allah bekalkan kat kita lebih 1400 tahun yang lalu. Senjata yang kita maksudkan pada malam ini ialah zakat, wakaf dan sedekah. Hadirin semua, bayangkan kalau tidak ada zakat, berjuta orang akan kelaparan. Bayangkan kalau tidak ada wakaf. Saya ingat pengusi dengan saya pun tak duduk atas ni. Kita semua disentuh dengan sekolah agama, wakaf masjid, wakaf sumbangan dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada infak. Ya. Saya ingat masjid dan seluruh Kedah semua orang pakai selalu Tatu Malaysia. Baik. Semua dibangun dengan infak. Jadi tuan pengusi, tajuk yang kita nak bincang super canggih ini adalah kekuatan ekonomi ummah, senjata kekuatan wakaf, zakat dan infak. Dan kalau kita boleh analogikan, zakat itu sebagai tanah, wakaf itu sebagai benih, dan infak itu sebagai air yang mengalir, yang akan memberi kelegaan kepada tanah dan benih, dan akhirnya akan tumbuhlah dengan sebagai pokok yang rimbun. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Datuk Badli Shah, di antara wakaf, zakat, infak, adakah dia semata-mata suatu tuntutan ibadah dalam kehidupan kita, atau sebenarnya kefarduan, tuntutan untuk kita melaksanakan infak ini, dia mempunyai suatu kekuatan senjata yang boleh mengangkat martabat insan itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ampun tuanku, patik mohon ampuni limpah perkenan bagi pantik mengungkapkan pandangan, menzahirkan pendapat kepada para hadirin dalam forum perdana pada malam ini. Jika ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan pedoman, bawah duli tuanku jugalah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Ampun tuanku. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Zakaria bin Osman selaku moderator forum. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini Datuk Syekh Zakaria bin Osman dan Dr. Rizwan bin Bakar. Para penonton tak kira sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, hadirin hadirat. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya, mana yang besar aku tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang pulu dengan ulunya. Moga sejahtera dalam pelimpahan rahmah dan barakah. Zakat dan wakaf ini, dia bukan sekadar tuntutan ibadah ataupun sekadar galakan untuk beramal jariah. Falsafahnya mudah. Zakat menyuci, wakaf menyubur. Zakat menyuci jiwa yang tenang, wakaf menyubur bumi yang gersang. Kedua-duanya hadir bagaikan terang menaut kasih tak pilih orang. Kita kalau nak masuk syurga tidak cukup memiliki kesolehan personal. Kesolehan personal ni maknanya kita melaksanakan ibadat personal kita, semayang, puasa, haji, puasa 6 sebagai contoh. Nak masuk surga, kita perlu juga memiliki kesolehan sosial. Kesolehan sosial dalam erti kata mengeluarkan zakat, sedekah, wakaf khususnya kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tidak mahu kita sibuk dengan majlis open house, namun si miskin terus menerus lapar dan masih haus. Kita tidak mahu kita sibuk dengan jamuan dan rumah terbuka, tapi si miskin hanya menjamu luka berulamkan air mata. Kita tidak mahu kita penuhkan hari dengan sujud dan tasbih, tapi yang papa kedana tetap resah, laparnya tak beralih-alih. Rumah kita bercahaya dengan tadarus Al-Quran berlagu-lagu, tapi si miskin masih menangis, tak ada siapa yang tahu. Kita mundar-mandir pergi umrah menyejak Kaabah, tapi si fakir dan miskin kita tak cakna walau mereka duduk di depan rumah. Kita tidak mahu kita hanya meriah dengan segala amalan menambah pahala, tapi orang miskin tetap mengais rezeki di celah derita. Kita tidak mahu masjid kita sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Kerana wakaf dan sedekah bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi tanda kita masih punya hati.
Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Badli Shah. Itulah sajak gurindam puisi sebagai jawapan terhadap persoalan yang kita kemukakan tentang apakah manfaat di sebalik ibadat wakaf, zakat yang dituntut dalam ajaran agama kita sebagai salah satu senjata ekonomi ummah di seluruh alam ini. Dr. Rizwan, kalau kita melihat kepada zakat, sudah pasti manfaatnya dikhususkan untuk umat Islam semata-mata. Bagaimana pula dengan wakaf? Bagaimana wakaf ini bukan sahaja manfaatnya untuk orang-orang yang tertentu, tetapi dia juga boleh digunakan untuk masyarakat umumnya. Bagaimana dia boleh dikatakan sebagai senjata membangun ekonomi ummah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun tuanku, izinkan Patik menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh saudara moderator. Adakah ia terhad kepada orang Islam? Dan sebelum kita menjawab persoalan itu, saudara moderator ya, sebaiknya kita kupas sedikit. Sebab dalam pendekatan akademik, bila kajian-kajian dibuat, didapati bahawa kefahaman masyarakat, bukan sahaja di Malaysia, kefahaman masyarakat di negara-negara lain termasuk negara-negara Arab terhadap wakaf sangat lemah. Maksudnya orang tahu wakaf, orang tahu zakat, tetapi orang tak faham apa sebenarnya wakaf. Jadi nak menjawab soalan moderator, zakat secara umum kita semua tahu. Ianya adalah kewajipan umat Islam terhad kepada untuk 8 asnaf. Sementara sedekah bersifat umum. Contohnya, kalau saya nak bagi saudara moderator duit raya RM5, nak bagi jauh ni saudara moderator. Jadi saya bagi ke Ustaz Datuk Bazli lah. Alhamdulillah. Itulah. Nak bagi contohnya supaya masyarakat di luar faham ya. Sedekah ni apabila kita bagi, janganlah minta balik. Dia bersifat one off, bagi selesai. Ya, zakat kewajipan, sedekah one off, tetapi wakaf ni berbeza. Wakaf ini bersifat berterusan. Apabila seseorang itu berwakaf, ianya hendaklah dikekalkan ain wakafnya. Jadi apa yang menyebabkan ianya penting? Wakaf ini adalah instrumen pembangunan ekonomi ummah. Sebab itu diwujudkan institusi Majlis Agama Islam, diwujudkan institusi seperti Yayasan Wakaf Malaysia untuk menguruskan dana-dana wakaf. Dengan ringkasnya, wakaf menuntut accountability, pertanggungjawaban. Kalau kita lihat saudara moderator tuan-tuan, di Malaysia ini ada sebanyak 83 NGO, 83,000 NGO. Dan kita dapati banyak kes-kes di mana NGO ini sifat accountability itu kurang. Satu. Kedua, dia WAC, kita panggil WAC 30% untuk kos pengurusan. Tetapi dalam kaedah zakat dan wakaf telah ditentukan zakatnya amil sebanyak 1/8, sementara wakaf bersifat umum, tertaluk kepada keputusan Jawatan Kuasa Syariah negeri di Semenanjung, Tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Ringkasnya, saudara moderator ya, daripada statistik yang dikeluarkan oleh Johar, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Malaysia pada tahun 2023, dana kutipan zakat adalah sebanyak 4.4 bilion Malaysia ringgit. Akan tetapi, dana wakaf seluruh Malaysia hanya 119 juta Malaysia ringgit. Masih rendah. Masih jauh gap itu, 119 juta wakaf, 4.4 bilion zakat. Jadi dengan lain perkataan, wakaf mempunyai potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi ummah, pembangunan aset. Baik, itu yang kita nak bincangkan Doktor ya, tentang bagaimana wakaf sebagai salah satu senjata ekonomi ummah yang akan kita bincangkan selepas kita berhenti rehat seketika.
Zakat dan wakaf adalah antara perkara yang sering kita dengar. Mungkin dalam kalangan kita menganggap ia hanya sekadar perintah ibadah dan juga amal jariah. Namun sebenarnya ianya lebih daripada itu. Wakaf dan zakat ini juga merupakan sebuah instrumen yang dianjurkan oleh Islam untuk digunakan bagi mengimbangi, mengukuhkan serta menguatkan ekonomi umat Islam. Sebagai contoh, umat Islam boleh bersama-sama mengumpulkan dana melalui harta yang mereka ada untuk dimanfaatkan kepada suatu hasil yang boleh dinikmati oleh lebih ramai umat Islam yang lain. Seperti yang telah diusahakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui Projek Hasan. Usaha ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana bagi membiayai projek-projek yang boleh mendatangkan manfaat dan kebajikan jangka panjang kepada masyarakat. Instrumen ini terbukti berhasil apabila sebuah kilang padi di daerah Yan telah berjaya dibeli atas tujuan wakaf. Ini merupakan satu kejayaan awal. Jika galakan untuk berwakaf ini diteruskan dalam masyarakat, tidak mustahil ianya boleh mendatangkan kejayaan-kejayaan lain yang mampu dinikmati bersama. Maka tak salah jika kita katakan wakaf senjata ekonomi ummah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di TV1. Anda sedang mengikuti rancangan Forum Perdana Ehwal Islam yang diterbitkan oleh JAKIM dan juga RTM, dianjurkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah dan dibawakan khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad, amanah terjamin nilai terhasil. Kita masih membincangkan ekonomi senjata ummah. Saya nak kembali kepada Tuan Rumah Datuk Sheikh Zakaria. Tadi kita telah mendengar penjelasan Datuk dan 3 panelis tentang kepentingan zakat, dan yang lebih penting untuk kita sama-sama terus perjuangkan. Dr. Rizwan sebut tadi kutipan ataupun sumbangan terhadap wakaf itu masih jauh ketinggalan. Jadi di negeri Kedah ini kita mendengar satu projek wakaf yang dinamakan Projek Hasan. Saya pun bila disebut tentang Projek Hasan, saya duk cari-cari Hasan ni daripada mana kan, nama siapa kan. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan sedikitlah supaya orang Kedah pun tahu apa itu Projek Hasan. Puan Tuanku, terima kasih dan pengurusi. Hadirin sekalian, Projek Hasan ini dalam bahasa mudah dia ialah satu ekosistem wakaf pertanian, Datuk Bat, yang kita nak wujudkan di Kedah, bermula daripada kelang padi. Rantaian dia adalah lori yang angkut padi ke kelang. Bermula daripada jentera bajak petani, drone, traktor dan sebagainya, ini kita nak wakafkan. Dan kita nak ambil kesempatan ini nak ucap terima kasih kepada para rakan-rakan strategi MIFC Leadership Council, Bank Islam, NSF University, Persatuan Bank-Bank Islam Malaysia IBIM, sudah pastilah bersama dengan kita Yayasan Wakaf di bawah Yang Berhormat Menteri. Kita telah gagaskan satu bentuk projek yang kita namakan Projek Hasan ini, dan alhamdulillah dengan perkenan ke bawah Duli Yang Mahmulah Tuanku Sultan, Projek Hasan ini telah pun dilancarkan pada Oktober tahun lalu. Menjunjung kasih Tuanku. Dalam bahasa mudah, dalam isu kemelut yang melanda petani di negeri Kedah dan negeri-negeri yang lain, kalau Tuan Pengerusi perasan 3-4 bulan lepas Datuk Bat, di Kedah, di Perak, di mana ada padi ini pakat tunjuk perasaan kerana tak puas hati harga padi rendah. Dalam bahasa mudah, 1 hektar dapat 5 tan, 1 tan baru dapat 1,300. Kalau kali dengan 5 tan baru 6,500. Modal 4,500. Jadi 2,000 untuk dapat 2,000 untuk sara 6 bulan. Tolak pi tolak main sebulan 330. Anak 6 nak makan apa? Jadi itu di antara benda kenapa berlaku. Jadi kita tampilkan dengan Projek Hasan, tujuan dia ialah pertama untuk kita ada penjimatan. Tuan Musi, hadirin sekalian, aset-aset ini semua telah diwakafkan. Mana tak ada modal nak beli.
Tak ada siapa nak untung. Betul. Akan berlaku penjamatan terus kepada semua petani dan rangkaian yang terlibat. Yang kedua adalah perkongsian keuntungan. Inilah tujuan wakaf. Perkongsian keuntungan. Tidak ada siapa yang menjadi tuan, dalam tu adalah semua menjadi pemilik. Yang ketiga ialah apabila kita laksanakan secara berkelompok di bawah satu pengurusan, akan berlaku peningkatan hasil. Tuan Pengerusi dan hadirin semua, di bawah projek Semat Sawah Asnaf Lembaga Zakat, ampun tuanku, untuk musim yang lepas sudah ada petani peserta kita yang dapat 1 hektar 10 tan. 1 hektar 10 tan. Orang boleh 5 tan, dia boleh 10 tan. Saudara Nazmi patut bawa dia malam ni tuanku. Ini salah satu kejayaan dilaksanakan di bawah Semat Sawah. Sudah ada orang dapat 10 tan. Jadi Tuan Pengerusi, Ya. tuan-tuan dan abang, tak saat ni ke wakaf kita rendah. Projek Hasan ni kita sasarkan 11 juta kutipan. Sekarang ni baru kita dapat untuk wakaf. 11 juta. Sekarang ni baru dapat 1.6 juta. Masih rendah lagi. Masih rendah. Kalaulah hadirin penonton kita malam ni ada 1.5 juta. Ya, saya dan kita ingin mengajak seluruh penonton-penonton yang menyaksikan rancangan kita pada malam ni, Datuk, ya, agar sama-sama menyokong projek Hasan inilah. Bukan saja di negeri Kedah, mungkin selepas ini di negeri-negeri yang lain juga. Saya nak tanya Datuk Bat, adakah wakaf ini, dulu kita dengar ni, wakaf ni kalau boleh dia, wakaf ni ada tanah kubur, wakaf masjid, wakaf tempat tunggu bas dan sebagainya kan. Sekarang ni negeri Kedah dah buat projek Hasan dengan wakaf ini. Adakah wakaf ini boleh divariasikan dengan pelbagai instrumen, Datuk? Ya, terima kasih. Ya, benar, kalau dulu orang berpahaman ada harta baru boleh wakaf. Dulu orang akan bagi alasan, saya tak boleh nak wakaf sebab saya tak ada harta, rumah pun menyewa, hutang pun banyak. Ini alasan orang dulu. Namun alhamdulillah sekarang hukum berkaitan wakaf telah mengalami evolusi yang tersendiri. Sekarang sudah ada wakaf tunai misalnya. Kita wakafkan pulangan sebahagian daripada akaun simpanan ataupun akaun semasa kita di bank. Dan alhamdulillah juga sekarang semua orang dah boleh berwakaf sebenarnya. Ada banyak pakej wakaf yang ditawarkan di negara kita. Ada wakaf perigi, wakaf wang tunai, wakaf Al-Quran, dan kadang-kadang kita boleh berwakaf dengan hanya serendah RM10. Bahkan ada institusi kewangan sekarang perkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Sebab itu tidak ada alasan. Maka kalau kita lihat dalam tradisi fiqh sekalipun, wakaf itu begitu luas. Selagi boleh memberi manfaat dan tidak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Kenapa luas? Sebab wakaf adalah pelengkap kepada maqasid syariah. Yang mana maqasid ni kita nak jaga 5 tunjang utama kehidupan manusia. Pertama sekali hifzuddin, nak menjaga agama. Maka kita wakaf masjid, wakaf surau, sejadah, PA sistem lengkap supaya ibadah dilaksana dengan hati yang mantap. Yang kedua, hifzul akal, kita menjaga akal. Maka akal itu intelektual. Maka wakaf pendidikan, dari wakaf pensel sampai ke buku hingga ke membina universiti supaya akal bukan sekadar tajam tapi bersinar dengan nur ilahi. Yang ketiga, hifzun nafs, menjaga nyawa. Maka wakaf kesihatan, hospital, mesin dialisis, ubat-ubatan supaya badan cergas, kehidupan pun makin aman. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan. Maka kita wakaf rumah untuk keluarga miskin, wakaf sokongan perkahwinan, kerana keluarga itu asas ummah dan keluarga itu memelihara ketepatan jalur keturunan. Yang kelima, hifzul mal, kita nak menjaga harta kita. Wakaf ekonomi dari segi ladangnya, kilangnya, gerai, pekerjaan. Macam tadi Kedah, projek Hasan. Nanti Pahang dia akan buat projek Ahsan, buat lebih bagus daripada Hasan lagi. Agar rezeki halal mengalir, tidak ada rompakan, tidak ada jenayah berpanjangan. Justru saudara, wakaf bukan sekadar amal soleh untuk ummah, tapi strategi maqasid yang sangat indah. Maka jangan kita sempitkan makna wakaf sekadar tugu ingatan, tetapi ia sebenarnya ekosistem pembangunan ummah yang menghubung dunia dan akhirat demi keberkatan. Jangan anggap wakaf hanya tinggalan yang diam, tapi ia adalah sebahagian daripada sistem hidup Islam.
wakaf, kita bina rumah di dunia, sambung berkatnya sampai ke syurga, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Kalaulah kita mengatakan wakaf ini sebagai salah satu instrumen senjata ekonomi ummah kan, sudah pasti kita nak wakaf ini terus diperhebatkan, dikembangkan. Saya nak tanya Dr. Rizwan, kalau kita mengenang jasa almarhum Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita yang keempat, beliau yang menubuhkan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji tahun 2004. Lanjutan daripada itu tertubuhnya Yayasan Wakaf Malaysia. Sejak lebih 20 tahun tertubuhnya Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Setakat mana pencapaian-pencapaian yang telah dicapai untuk kita membina, memperkembangkan wakaf ini? Dan apa bezanya peranan wakaf di peringkat persekutuan, dan di negeri juga ada institusi-institusi yang menggerakkan wakaf tersendiri? Okey, terima kasih saudara moderator. Bila saya bertemu dengan ramai sahabat-sahabat luar negara yang bukan rakyat Malaysia, kita dapati mereka mengiktiraf bahawa Malaysia mempunyai satu sistem pentadbiran wakaf yang terbaik. Kerana apa? Kerana perundangan kita menetapkan bahawa apa sahaja yang berkaitan dengan zakat dan wakaf adalah di bawah Sultan. Sultan setiap negeri. Dan Sultanlah yang melantik atau mengamanahkan Majlis Agama Islam setiap negeri untuk melaksanakan wakaf dan zakat di tanah air kita. Justru dalam perspektif moden, bagaimana untuk kita menterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Ini yang diusahakan oleh Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan mewujudkan Jauhar dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi apa peranan Jauhar, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji? Pertama, sebagai pembuat dasar berkaitan zakat dan wakaf. Kedua, mengharmonikan pelaksanaan zakat dan wakaf di Malaysia. Dan ketiga, sebagai satu institusi yang membuat penyelidikan terhadap inovasi zakat dan wakaf. Namun, zakat dan wakaf bukan sekadar bercakap, bukan sekadar berforum. Maka diwujudkan Yayasan Wakaf Malaysia untuk membawa mesej penting pembangunan wakaf di tanah air kita. Di mana peranan Yayasan Wakaf Malaysia pertama adalah untuk menguruskan dana-dana tunai wakaf. Kedua, untuk memperkukuhkan aset-aset wakaf di seluruh Majlis Agama Islam negeri. Ketiga, untuk menjalinkan kerjasama di antara Majlis Agama Islam negeri dan juga di peringkat antarabangsa. Dan keempat, untuk membuat promosi program-program wakaf supaya masyarakat faham apa sebenarnya wakaf. Dengan lain perkataan saudara moderator, wakaf sangat penting kerana wakaf adalah instrumen pembangunan ekonomi. Jadi untuk menjayakan misi wakaf inilah, maka MAIN, Majlis Agama Islam Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia sentiasa berganding bahu untuk membawa imej dan juga kejayaan wakaf di tanah air kita. Jadi seringkasnya saudara moderator ya. Untuk mencapai kejayaan wakaf di Malaysia ini, perkara pertama yang perlu ada adalah kepercayaan. Sebab itu accountability itu penting ya. Kedua, bagi mereka yang mungkin tidak pernah dengar Malaysia adalah negara pertama mewujudkan Islamic Accounting Standard untuk Baitul Mal, zakat dan wakaf. Baik. Ya. Dan itu yang terbaik yang kita dapat. Yang perlu kita beri tumpuan, dan selepas ini kita akan memperincikan lagi tentang projek Asan. Mungkin ada lagi idea-idea yang Datuk Syekh Zakaria dan juga rakan-rakan Lembaga Zakat Negeri Kedah akan kongsikan bersama dengan kita. Kita berhenti rehat sekali lagi.
Kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di TV1, anda sedang mengikuti siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang diterbitkan oleh JAKIM dan juga RTM, dianjurkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, dibawakan khas kepada anda oleh Bank Islam Malaysia Berhad, amanah terjamin, nilai terhasil. Ekonomi senjata ummah, kita teruskan pada pusingan yang berikutnya, Datuk Syekh. Datuk Syekh selain daripada sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah, saya tengok begitu aktif sebagai TikToker juga, Datuk ya. Tengok ada tanam padi rumah, ada bawa traktor dan sebagainya kan. Selain daripada projek Hasan dalam usaha untuk membangunkan ekonomi ummah di negeri Kedah ini, apakah usaha-usaha lain yang dibuat oleh Zakat Kedah bagi memastikan perkembangan senjata ekonomi ummah ini bukan terhenti dengan wakaf, bahkan instrumen-instrumen yang lain juga, Datuk? Terima kasih pengurusi, hadirin semua. Tuan pengurusi, kalau kita nak bangun ummah ni, kita tak boleh harap semangat saja. Dia kena ada duit. Betul ya. Sebab tu pengalaman kita hari ini, senjata yang kita bincang malam ini, zakat, wakaf, infak, sedekah mesti disatukan sebagai satu senjata yang utuh. Tuan pengurusi, pengalaman 8 tahun memimpin Lembaga Zakat Negeri Kedah dengan perkenaan kepada Dua Maula tuanku, ampun tuanku, kita ada benda yang kita jumpa. Orang yang kita santuni, Datuk Bat, sebagai contoh, anak yatim. Anak yatim dia bukan asnaf zakat. Bila kita siasat dengan keadaan dia patut dibantu. Mereka ada harta, ada orang yang menjaga, yang diberi tanggungjawab. Tetapi ada beberapa hal tertentu mereka terabai. Nak guna duit zakat tak boleh. Yang keduanya, kes orang tua terlantar. Mereka ada anak, mereka ada waris, mereka ada harta. Tapi pada waktu itu dalam radar kita, mereka perlu dibantu segera. Jadi apa yang Tuan Pengurusi sebut tadi, alhamdulillah di Lembaga Zakat Kedah, Datuk Bat, Dr. Ridwan, juga dengan perkenan Kebawah Dunia Muamala Tuanku Sultan, Tuanku Sultan telah melancarkan sedekah Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dengan perkenan di bawah Tuanku Raja Muda Kedah sebagai yang di-Pertua Majlis. Jadi Lembaga Zakat Kedah, Datuk Bat, sekarang ni kita kutip zakat, kita agih zakat, kita buat wakaf dan juga kutip-kutip sedekah. Kita lancarkan sedekah sehari RM1. Malam ni Datuk Bat, biar RM1 jangan dihina. Tangan memberi tidak akan kalah. Sedekah yang kecil kita gerak bersama menjadi gelombang yang penuh barakah. Jadi nampak RM1, kalau sejuta orang bagi esok, RM1 kita sasarkan sehari 1 juta, 1 bulan 30 juta, 1 tahun 360 juta. Alhamdulillah. Jadi inilah gerakan yang kita sebut. Jadi kalau kita tanya Tuan Pengurusi, RM1 boleh buat apa? RM1 kita boleh apa? Hadirin semua, hari ini keputusan peperiksaan diumumkan. Ampun tuanku, sekolah Lembaga Zakat dibelantik sik. Umum hari ini 100% lulus. Dalam itu ada 3 pelajar orang asli berbangsa Kensio. Lulus dan layak mendapat sijil. Bermakna mereka boleh masuk universiti. Ini kumpulan pertama dalam sejarah bangsa Kensio. Patik bawa mereka hari ini tuanku, mereka boleh layak masuk universiti. RM1 boleh buat apa? Boleh merubah peradaban bangsa Kensio di Kedah. Betul. Wallahu a'lam. Ya, itulah RM1 bukan sebarang RM1 ya. RM1 sedikit lama-lama menjadi bukit juga. Baik, Datuk Badlishah. Ya. Walaupun kita tahu kepentingan wakaf dalam membangun ekonomi ummah ini, persoalan yang sekarang ni, adakah setiap orang boleh kutip wakaf? Kan? Adakah lembaga zakat sahaja yang boleh kutip wakaf atau yayasan wakaf saja yang boleh kutip wakaf? Kalau Datuk nak kutip wakaf sendiri, boleh ke tak boleh, Datuk? Ya, terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam fiqh, wakaf ni terbahagi 2, akar dan mangkul. Akar ni aset tak alih, tanah, bangunan, ladang, kompleks pendidikan, masjid. Ini wakaf yang klasik, old school, daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sampailah era mendirikan Masjid Al-Azhar.
Kemudian ada wakaf yang mangkul, aset alih, wang tunai, emas, perak, kenderaan, buku, harta bergerak. Ini disokong oleh fatwa-fatwa kontemporari dan diterima keempat-empat mazhab dan dia akan memberi manfaat yang berkekalan. Apa yang saya nak bawakan, kedua-dua jenis wakaf ini takkan mampu dilaksanakan oleh satu pihak saja. Majlis agama ke, pusat wakaf ke, dia takkan mampu nak buat satu pihak. Semua pihak kena saling bantu-membantu. Walau bagaimanapun, wakaf ini dia bukan sekadar ibadat biasa, tetapi dia satu sistem perundangan. Kalau kita nak buat crowdfunding, nak buat kutip sedekah, nak buat ice bucket challenge, itu tak ada masalah, tidak ada isu perundangan. Tetapi sebab wakaf ni dia bukan derma biasa, dia mengikat harta itu sampai akhirat. Maka setiap pihak yang nak membantu untuk nak melaksanakan wakaf ini, tak kira sama ada individu ataupun organisasi, dia perlu melalui saluran yang sah. Maka dalam konteks ini organisasi sebagai contohlah, kita ambil PIBG misalnya. Mereka nak melaksanakan wakaf, projek membina gelanggang sukan, futsal, keprasarana sekolah, boleh, tak ada masalah. Tapi syaratnya mesti mendaftar dan mendapat kebenaran daripada institusi wakaf negeri. Setengah negeri dia ada institusi wakaf di sendiri, ataupun setengah negeri menggunakan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Kerana di dalam enactment disebut secara jelas wakaf perlu ada mutawali, iaitu pemegang amanah yang ditauliahkan. Jadi mana-mana pihak, tak kira PIBG, NGO, koperasi, alumni, semua boleh terlibat di dalam mana-mana projek wakaf, boleh dilantik sebagai mutawali jika memenuhi syarat dan diluluskan. Sebab wakaf ini pengurusan dan pentadbirannya perlu cekap. Hendak menyulam kain batik, jari disusun perlahan-lahan. Wakaf bukan sekadar niat yang cantik, tapi ibadah yang wajib pada pengurusan. Nak menguruskan wakaf itu bukan senang. Kutipan dana wakaf perlu direkodkan, ada prosesnya. Tujuannya supaya nampak transparan dan keabsahan syaraknya lebih terjamin. Jadi kalau balik kepada soalan Ustaz Zakaria tadi, kesimpulannya, cadangan mana-mana pihak nak buat sesuatu wakaf, boleh. Malahan kita lalukan sangat mulia. Cuma daftar dahulu projek ini ataupun dapatkan kelulusan pelantikan mutawali dan pastikan rukun dan syaratnya dipatuhi. Ini semua bukan nak menyusahkan, tapi nak pastikan apa yang dibina bukan sekadar berfungsi di dunia, tapi tercatat sebagai amal jariah sampai ke akhirat, insya-Allah. Nak pastikan tata kelola pengurusannya penuh dengan integriti. Dr. Rizwan, di bawah plan ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mana visi dan gagasan untuk memastikan pembasmian kemiskinan itu tercapai. Dan hasrat ini disahut oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama di bawah plan transformasi Al-Falah yang dilancar dan diperkenalkan. Salah satu fokusnya, dia ada menyebut tentang kemampanan ekonomi dan kebajikan sosial Islam. Adakah doktor melihat bahawa fungsi ataupun instrumen wakaf ini mampu untuk mencapai pembasmian kemiskinan ummah di negara kita? Okey, terima kasih Saudara Moderator. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, kita kembali sedikit sejarah. Ketika Rasulullah SAW berhijrah, perkara pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah bina masjid dan bina pasar, cari pasar. Ini yang diusahakan kemudiannya oleh Abdurrahman Auf. Dan kalau kita lihat pula kejayaan wakaf di Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih apabila baginda membebaskan Konstantinopel, perkara pertama yang baginda buat adalah membebaskan Hagia Sophia, yang sekarang jadi Masjid Hagia Sophia. Dan daripada Masjid Hagia Sophia inilah diberanakkan, kalau bagi tuan-tuan pernah pergi ke Turki, dia ada Grand Bazaar. Di Grand Bazaar itu adalah wakaf. Masjid Hagia Sophia adalah wakaf. Wakaf daripada siapa? Wakaf daripada Sultan sendiri. Dengan lain perkataan, wakaf ini yang saya nak kupas ada 3 aspek untuk membina ekonomi. Satu wakaf irsad pemerintah, satu wakaf korporat dan satu wakaf tunai. Saya nak kupas satu persatu saudara moderator. Wakaf irsad ini adalah pemerintah sendiri yang berwakaf. Kalau kita lihat sejarah Malaysia, sejarah tanah Melayu, yang banyak berwakaf, yang memulakan wakaf di tanah Melayu adalah
sultan-sultan kita, raja-raja kita. Sebab itu kita semua rakyat Malaysia hendaklah menyokong institusi raja untuk mengekalkan harta dan aset ummah melalui instrumen wakaf. Ya. Dan kita lihat juga bila kejayaan di negara-negara lain yang dibina bersama oleh pemimpin-pemimpin mereka, dalam konteks negara Malaysia ini, di dalam melaksanakan Malaysia ke-9 hingga ke-11, kerajaan Malaysia telah memberi peruntukan dan melaksanakan dana sebesar 299 juta Malaysia ringgit untuk mengangkat wakaf. Antara hasil daripada dana wakaf israt kerajaan persekutuan adalah terbinanya 4 hotel wakaf yang diusahakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Apa manfaatnya? Hotel wakaf ini telah memberikan pekerjaan kepada lebih daripada 250 B40 dan golongan asnaf untuk bekerja. Ya. Ini hasilnya, contoh ya. Kerjaan wakaf. Bukan itu saja. Hotel ini juga telah memberikan peruntukan ataupun mengagihkan keuntungan daripada pelaburan hotel ini kepada masjid berdekatan dengan hotel tersebut dan juga majlis agama Islam negeri. Baik, alhamdulillah. Itulah usaha, hasrat, visi dan misi yang perlu mendapat sokongan daripada semua pihak bagi nak memastikan senjata ekonomi ummah terus diperkasakan melalui instrumen wakaf. Baiklah, kita akan berhenti rehat. Sekali lagi, jangan ke mana-mana, kembali semula selepas nanti. Forum Perdana Ehwal Islam disiarkan secara langsung. Terbitan JAKIM dan juga RTM dianjurkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, dibawakan khas kepada anda oleh Bank Islam Malaysia Berhad, amanah terjamin, nilai terhasil. Baik, kita sudah berada di penghujung rancangan. Sedar tak sedar, hampir 60 minit kita berbicara tentang ekonomi senjata ummah. Saya nak minta setiap ahli panel untuk membuat kesimpulan terakhir dengan secara ringkas dan padat. Jadi saya nak mulakan dengan tuan rumah, Datuk Syekh Zakaria, silakan. Terima kasih pengurusi, hadirin sidang penonton sekalian. Untuk menjayakan projek wakaf ekosistem sawah projek Hasan ini tuan pengurusi, kita perlukan dana 11 juta. Malam ni penonton kita Datuk Bat ada lebih 1.5 juta. Kalaulah seorang RM10, besok kita dapat 15 juta. Selesai isu wakaf ekosistem Kelang Padi di Kedah. Kalau besok macam mana? Kita tekan saja dalam handphone tu wakaf Kelang Padi naik terus. Oh, tu okey, ambillah. Kalau besok kita dapat 15 juta, saya nak minta izin Yang Berhormat Menteri, minggu depan kita masuk lain dalam televisyen. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Syekh. Datuk Bat. Hadirin hadirat sekalian, kita semua ibarat seikat bak sirih, serumpun bak serai. Hendak belayar ke Teluk Betung sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muapakat. Gunung Jerai sama didaki, Sungai Pahang sama digenang. Kalau kita bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Justru ayuhlah tanda orang pemurah, banyak beramal, suka bersedekah. Tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah. Iman teguh, hati pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah. Jangan jadi orang kedekut dan tamak, menolong orang dia tak hendak, menimbun harta tak agak-agak, orang miskin dia buat-buat tak nampak. Ingat, kalau kita nak berjaya, bak kata orang putih, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far,
go together. Mari kita sama-sama membantu. Ya, insya-Allah wakaf adalah salah satu bentuk go together. Dr. Rizwan? Untuk melaksanakan dan menjayakan wakaf di Malaysia dan juga projek Hasan, ada 5 perkara yang kita perlu tekankan. Iaitu saya panggil saudara moderator, saya panggil JITUF, JITUF, supaya mudah ingatlah. Pertama, perlu ada kejujuran. InsyaAllah kita akan buat secara jujur. Kedua, kena ada integriti. Maksudnya yang menguruskan ini adalah golongan profesional. Agamawan dengan golongan profesional bergabung untuk menjayakan misi ini. Ketiga, T, mestilah telus. Kita tak nak suruh apa-apa pun. Dokumen-dokumen boleh diaudit. Boleh diaudit oleh siapa saja dan menjadi dokumen awam. Keempat, ia hendaklah bersifat ummatik. Ianya adalah untuk ummah, bukan untuk datuk, bukan untuk menteri, bukan untuk CEO dan sebagainya. Dan yang terakhir, saudara moderator, tuan-tuan dan puan, untuk menjayakan wakaf, untuk menjayakan projek Hasan, dia kena ada F, fulus. Tak ada fulus, tak boleh buat apa. Cakap boleh, tapi untuk menjayakan ini, semua kena bergabung. Daripada pemerintah, sektor korporat, perbankan Islam dan juga umat, walaupun RM1 sehari, boleh berjaya, insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada kesimpulan terakhir oleh Dr. Rizwan Bakar sebentar tadi. Alhamdulillah, begitulah ekonomi senjata ummah yang telah dikupas oleh ketiga-tiga panelis kita. Terima kasih Datuk Syekh Zakaria, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih kepada Datuk Badlishah Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang, dan juga Dr. Rizwan bin Bakar, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Demikianlah sebentar tadi selesai persembahan Forum Perdana Ehwal Islam yang disiarkan secara langsung di TV1. Sebelum mengakhiri forum pada malam ini, patik dan sekalian yang hadir mengambil kesempatan untuk merafak sembah, menjunjung kasih di atas limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah Darul Aman yang telah sudi bercemar duli berangkat ke Majlis Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Dengan segala kerendahan diri jua, patik dan barisan ahli panel pada malam ini menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah dan silap, terlanjur bicara, terkhilaf adat dan terlebih jenaka sepanjang berlangsungnya forum kita pada malam ini. Patik sekalian dan hadirin juga sentiasa mendoakan kesejahteraan dan keafiatan yang berpanjangan buat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Kedah serta seluruh kerabat diraja. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus dikurniakan kekuatan dan kesihatan yang berpanjangan serta kekal memerintah negeri Kedah Darul Aman dengan penuh kebesaran dan kedaulatan. Ampun tuanku, kalau suka mengetam padi, padi huma menjadi pilihan. Semoga kita bertemu kembali jika masa diizinkan Tuhan. Ampun tuanku, patik akhiri Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan lafaz yang suci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.